Putar-putar. Tak boleh tembak ni. Rumah. Bukan, sini. Stop. Ni dulu punya. Dia mau letak banyak. So apa mah? Oh, you patut kena buat housekeeping ni. Tak boleh. Okey. Saya akan buat housekeeping. Kalau terbakar ni habis ni. Cepat nama lepak. Okey. Panas tu. Jaga jangan tembak direct tu kan. Putar-putar. Tak boleh tembak ni. Tak boleh tembak ni. Oh, Peluang kebakaran tiang elektrik Bantuan Sri Kemarin di alamat 14 betul. Taman Sendang Utama. Bagaimana? Ada pasal ni. Banyak mana yang hantar ni? Itu hati-hati tu. Ini sudah dah. Jam. Ada lagi tu. Rapi lagi. Ini tak mati lagi tu. Ada itu dia lagi. Basuh. Okey. BB. Ha? Apa panggil dia? BB. Pillar. Pillar TNB. Pillar TNB kan. So. Okey tak? Ha? Tak boleh buka, takut. Tunggu TNB je, dia kunci. Peti tu. Dah tu. Ha? Peti tu. Okey tu. Tunggu TNB je lah. Dia kunci. Dalam tu. Tak ada. Ambil tak ada. Ni api yang lapar tadi tu. Ha? Sedang utama tadi. Ada api lagi tu. Ha? Ni yang sedang utama tadi ya. Kan? Tak.
Ni pilih-pilih untuk apa ni? Satu kedai ni. Semua sapu semua. Oh, semua ni. Oh, okey. Oh, supply untuk rumah semua ni. Dia supply semua. Dia tiap kali datang bikinnya. Ha? Dia baru bikin saja hari tu. Dia baru repair saja. Ni TMB tak? Alam pun dah bunyi. Alam pun sudah memang orang call kalau kita sudah call bomba, ada orang sudah report. Dia tak panas. Sekarang tapi sekarang naik pun tak boleh pakai elektrik ni. Itu punya kilang kereta, repair kereta aja. Tapi tak ada, tak terbakar ni. Asap je, ni asap ni. Saya takut dia. Ni asap pada sini lah ni dia masuk. Tak ada kan? Kereta aja. Takut kereta. Oh, tak apa. Rasanya dia masalah dari sana je. Yang asap tadi ni, asap pada Ini tengah masuk. asapnya. Oh, saya. Dia asal masuk lah. Masuk sekarang keluar balik lah. Atau dia masalah dari luar lah. Oh, tak ada apa-apa lah. Saya naik tengok sekejap lah. Ah, boleh. Ada apa? Dia kalau ada tingkap atas tu buka lah. Ada tingkap atas? Ada. Ha, buka tingkap. Wah. Rasanya okey. Tak, dia buka tingkap. Masuk buka tingkap. Sudah buka. Ada tingkap. Sudah buka. Hmm? Sudah buka. Ada gas sini. Saya takut. Itu sebab. Oh. Sudah. Oh, ini. Ni apa, rumah? Bukan. Ini store. Ni dulu dia mau letak banyak. Tu apa mah? Oh, you patut kena buat housekeeping tak boleh. Okey. Saya akan buat housekeeping Ni kalau terbakar ni habis ni. Cepat nama lepak. Okey. Tangga-tangga patut dia tak barang ni. Ni. Saya tutup dulu lah.